Okey, jom kita terus masuk bab 7 sejarah, membina kesejahteraan negara. Ini adalah sesi ulang kaji pantas, jadi kita akan fokus terus pada poin-poin paling penting untuk persediaan SPM awak semua. Dalam bab ni ada 6 tonggak utama yang membina negara kita. Kita akan bedah satu-satu. Perpaduan, pendidikan, bahasa, budaya, sukan dan akhir sekali rukun negara. Jom kita mula dengan yang pertama. Okey, kita mulakan dengan yang paling asas, perpaduan dan integrasi. Apa beza dua benda ni sebenarnya? Nampak macam sama, tapi tak serupa tau. Jom kita tengok. Okey, ini penting untuk faham beza dia. Sebelah kiri, perpaduan kaum. Fikirkan ia sebagai satu keadaan, macam gambar yang statik, di mana semua orang hidup aman. Sebelah kanan pula, integrasi nasional. Ini bukan keadaan, tapi satu proses yang sentiasa berjalan. Satu usaha yang aktif dan berterusan untuk rapatkan lagi hubungan. Jadi, satu tu hasil, satu lagi tu usaha. Jadi, dari mana datangnya cabaran perpaduan ni? Menariknya, puncanya boleh kita jejak balik ke zaman British. Dasar-dasar dorang ni macam tak sengaja dah bina dinding antar kaum. Melalui apa? Pentadbiran, ekonomi, sistem sekolah yang berbeza-beza dan akhirnya faham politik pun ikut berasaskan kaum. Inilah akar umbinya. Jadi, macam mana nak robohkan dinding tadi? Selepas merdeka, pemimpin kita nampak jawapannya ada kat sekolah. Pendidikanlah dilihat sebagai alat paling berkuasa untuk satukan kita semua semula. Tapi nak bina satu sistem pendidikan kebangsaan ni bukan kerja semalaman tau. Proses ni ada evolusinya. Cuba tengok timeline ni. Bermula dari Penyata Razak tahun 56 sampailah ke Falsafah Pendidikan Kebangsaan tahun 88. Walaupun bertahun-tahun lamanya, matlamat utama tak pernah berubah. Perpaduan. Laporan Rahman Talib ni kira macam satu game changer lah. Kenapa? Sebab ia letakkan dua asas yang sangat penting. Pertama, bahasa Melayu jadi bahasa pengantar. Kedua, semua sekolah guna kurikulum yang sama. Bila semua orang belajar benda yang sama, dalam bahasa yang sama, dari situlah kita mula bina satu identiti Malaysia. Lepas tu, laporan Jawatan Kuasa Kabinet datang dan tambah baik lagi. Dulu fokus dalam kelas kan? Laporan ni kata perpaduan bukan setakat dalam bilik darjah je. Aktiviti ko-kurikulum macam sukan, persatuan, itu pun penting untuk campurkan semua kaum. Ditambah pula dengan penekanan pada pendidikan rohani, iaitu pendidikan Islam dan moral. Tujuannya, nak lahirkan pelajar yang seimbang, bukan pandai akademik je. Okey, tadi kita dah sentuh sikit pasal bahasa Melayu kan? Sekarang, jom kita zoom in lagi. Kenapa bahasa kebangsaan ni penting sangat untuk perpaduan? Kerajaan tak cakap kosong je. Ada 3 langkah strategik yang diambil untuk perkukuhkan bahasa Melayu. Dari segi undang-undang, ada Akta Bahasa Kebangsaan. Untuk pendidikan tinggi pula, UKM ditubuhkan sebagai pusat pengajian dalam bahasa Melayu. Dan untuk pastikan bahasa ni sentiasa berkembang, kita ada DBP. Dan ini poin paling penting. Tujuannya bukan setakat nak jadikan bahasa Melayu ni bahasa pasar atau bahasa borak-borak je. Matlamatnya jauh lebih besar. Nak jadikan ia bahasa ilmu. Maksudnya, bahasa yang canggih yang boleh digunakan untuk bincang pasal sains, teknologi, undang-undang sampailah ke peringkat tertinggi. Barulah mantap. Okey, kita dah ada bahasa. Apa lagi yang boleh bentuk satu identiti yang kita semua rasa kita punya? Jawapannya, budaya. Jom kita tengok dasar kebudayaan kebangsaan. Dengar betul-betul apa kata Tun Abdul Razak pada tahun 1971 ni. Kita mesti menggubal satu identiti bangsa dengan mengambil kira semua kaum dan agama. Ayat ni pendek tapi sangat padat. Inilah visi di sebalik dasar kebudayaan kita. Jadi macam mana nak buat? Dasarnya ada 3 prinsip utama. Bayangkan macam pokok. Akarnya, tunjangnya, mestilah kebudayaan rakyat asal rantau Melayu. Tapi dahan-dahannya terbuka. Ia menerima unsur-unsur kebudayaan lain yang baik dan sesuai. Dan yang menyuburkan pokok ni adalah unsur penting dari ajaran Islam. Ia bukan satu acuan, tapi satu gabungan yang harmoni. Dan matlamatnya pun sangat jelas. Ada 3. Pertama, kukuhkan perpaduan. Kedua, pupuk satu kepribadian kebangsaan yang unik. Dan ketiga, pastikan kualiti hidup kita semua seimbang dari segi material dan juga rohani. Okey, dari Dewan Parlimen dan Bilik Darjah, kita beralih ke stadium. Sukan, salah satu alat perpaduan yang paling power kan? Semua orang boleh faham. Dan benda ni tak tunggu dewasa tau. Ia dipupuk dari bangku sekolah lagi. Korang mesti familiar dengan dasar satu murid satu sukan kan? Dan juga RIMAP.
Tujuannya, nak bagi semua pelajar dari pelbagai kaum berpeluh bersama, bekerjasama dalam satu pasukan. Bila dah besar sikit, di peringkat kebangsaan, kita ada Sukma. Inilah platform di mana atlet dari Perlis sampai ke Sabah bertemu dan bersaing. Ia bukan setakat cari pingat, tapi ia eratkan hubungan antara negeri. Kita jadi lebih kenal satu sama lain. Dan bila sebut pasal sukan, mesti teringat laungan ni. Malaysia boleh! Ini bukan sekadar slogan tau. Ia adalah magic yang satukan kita semua. Tak kira apa bangsa atau agama, bila tim Malaysia main, kita semua jadi satu suara. Itulah kuasa sukan. Okey, kita dah tengok pasal pendidikan, bahasa, budaya, sukan. Tapi apa yang ikat semua ni jadi satu? Inilah dia. Rukun negara, falsafah dan ideologi kebangsaan kita. Selalunya kita terus hafal 5 prinsip tu kan? Tapi berhenti sekejap. Sebelum prinsip, ada 5 matlamat. Ini adalah big picture dia. Visi tentang Malaysia yang macam mana kita nak bina. Masyarakat yang bersatu, demokratik, adil, liberal dan progresif. Dan untuk capai 5 matlamat tadi, inilah 5 prinsip yang jadi pegangan kita. Macam tiang seri rumah, kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang dan kesopanan dan kesusilaan. Ini bukan untuk dihafal untuk exam je, tapi untuk diamalkan. Jadi, untuk rumuskan, ke-6 tonggak ni, perpaduan, pendidikan, bahasa, budaya, sukan dan rukun negara, semuanya macam bahagian dalam satu enjin. Masing-masing ada peranan dan semuanya bekerjasama untuk pastikan negara kita bergerak maju dengan aman dan sejahtera. Okey, sebelum kita habis, saya nak tinggalkan satu soalan untuk korang fikirkan. Bukan sebagai soalan exam, tapi sebagai seorang warga negara muda. Macam mana korang dalam kehidupan seharian boleh hidupkan prinsip-prinsip rukun negara ni? Fikirkan. All the best untuk SPM dan selamat maju jaya.